Presiden Amerika Trump asalnya nak serang Iran balik hari ni lah. Tapi kena teher dengan 3 negara Timur Tengah. Masa saat geting ni. Iran pula tak sem mengalah. Duk mengancam nak buka medan perang hak baru. Okey, dia ayatnya China jadi jalan keluar terakhir untuk pihak Iran. Okey, kita tengok 18 Mei ni Trump tiba-tiba tu buat kenyataan awam. Dia ayat dua benda lah. So dia tak terima cadangan terbaru daripada Iran dan Amerika ni tak nak buat sebarang tolak ansur. Lepas tu dia tangguh serangan tentera atas Iran yang asal nak dibuat 19 hari bulan ni sebab Qatar, Arab Saudi dengan UAE telefon minta 2-3 hari masa lagi nak berunding. Pada hari tu Ultimum 48J yang bui tu dah tamat. Okey, sekali lagi Trump ibaratkan ludah ke langit, lepas tu telan balik air liur sendiri. Inilah dia Trump. Jadi apakah modal yang Iran pegang lah ni? Okey, dalam masa 24 jam yang baru lepas ni, Iran ada keluar tu dua modal. Okey, modal hak keras sekali. Pemimpin tertinggi dia Mujtaba 18 hari bulan kali ni sebarkan kenyataan pertama dia selepas naik jawatan dengan jelas cakap kajian pasal nak buka medan perang hak baru dah siap, hak terbaru dan tindakan akan diambil bila dia diserang. Dan benda ni musuh sendiri pun tak tahu, tak ada pengalaman dan sangat lemah. Jadi dia tak bagi tahu medan baru apa dia. Tapi sebab itulah yang membuatkan Amerika ni berasa bimbang. Okay? Rakyat Amerika berasa cemah. Ada yang bimbang Iran nak serang aset kedutaan Amerika di seluruh dunia mungkin. Dan mungkin juga risau ni Iran akan buat sesuatu di dalam negara Amerika sendiri. Jadinya gerakan Mujtaba ni lah yang buat rakyat Amerika macam hilai arah. Jadi modal soal lagi, modal lembut jurucakap Kementerian Luar Iran pada 18 hari ni dia suruh pada China lah, cakap China ada ekonomi yang besar, keselamatan, kekuatan laut dan perdagangan bebas amat penting untuk China. Dan negara China berhak menuntut Amerika berhenti mengancam keselamatan pelayaran. Jadinya maksud dia mudah. China boleh turun padai dah. Masa dah sampai dah. Dan kenapa rasanya Iran lah ni betul-betul nak minta tolong China? Okey. Dan sebabnya dia memang dah tak boleh nak tahan dah. Keadaan Iran lah ni dia pula tak boleh nak berunding semeja. Dan kita tengok Amerika tak setuju dengan cadangan rundingan yang sebelum ni. Patut Israel pula duk memantang naskah api dua-dua yang duk meeting ni pasal nak perang start mula dengan Iran. Okey, dalam keadaan tersepit ni dari semua penjuru ni Iran pilih satu pilihan yang lebih dalam. Okey, Mujtaba buat satu susunan kaki tangan yang cukup berani iaitu dia melantik parlimen dia ketua parlimen. Okey, nama dia Kash Libaf. Okey, ni kini orang yang ketiga lah dalam politik Iran. Lepas Mujtaba presiden, ni siapa dia? Dan pelantikan Kalibah ni mungkin besar bermakna China dan Iran akan ada satu mekanisme penyelaras yang lagi tersusun dalam isu Selat Hormuz dan keselamatan tenaga. Dan duta Iran ke China dalam temu bual dengan media Iran sebelum lawatan Trump dah cakap dengan jelas. Okay? China bukan sekadar rakan kongsi ekonomi tapi sebahagian daripada keseimbangan politik Iran dalam menghadapi ancaman luar. Dan apakah langkah seterusnya? Cuma China belum lagi respon yang jelas kepada Iran lah. Satu tarikh yang patut diperhatikan itu 23 Mei ni Perdana Menteri Pakistan akan melawat giliran pula ke China. Pakistan ni juga antara pihak orang tengah antara Amerika dan Iran sebelum ni. Dan melalui saluran ni China boleh buat banyak benda dalam proses penyelarasan tanpa terlibat langsung dalam konflik ni. Dan Iran pun sedar benda ni, sebab itu dia jadikan Pakistan juga sebagai orang tengah untuk hantar pesanan. Dan gambaran keseluruhan Trump, kalau Iran tak ubah pendirian, biar dia pakai bom yang pergi runding.
Tapi kalau bom tu betul-betul dilepaskan, sama ada dia boleh kawal tak keadaan lepas tu, itu tak ada orang yang boleh jamin. Jadi ayat mustabah ni pasal buka medan perang hak baru yang dalam musuh yang tak ada pengalaman ni, yang dimasukkan apakah yang sebenarnya hanya Tehran yang saja tahu. Dan beberapa hari depan ni akan menjadi tempoh menentuan. Okey, iaitu lawatan PM Pakistan ke China. Sama ada mereka nak restart serang balik ke tak. Okey, sama ada Israel akan bertindak sendiri dan macam mana Iran akan balas balik. Semua ni kalau berlaku dengan serentak boleh menyebabkan keadaan berubah arah secara besar lah. Okey, apapun China seperti biasa terus pegang pendirian untuk menggalakkan perdamaian dengan rundingan. Okey, apa yang kita harapkan ni agaknya China boleh libatlah dalam usaha menjaga keamanan dunia. Dan jawapannya kita akan tengok apa akan berlaku lagi nanti. Okey, dengan itu stay tune dan siap kita masuk. Di samping itu hari ini kawan nak share satu buah buku yang memang penting sangat untuk anda yang minat geopolitik dan untuk siapa yang ada dalam bisnes, ada pekerjaan yang memang ada persaingan. Jadi inilah buku yang wajib. Ini adalah Sun Tzu The Art of War. Untuk edisi ni ia adalah serta dengan komik supaya kita senang lagi faham ilmu dia. Ilmu dia sejarah dekat 2500 tahun. Okey, yang bukan saja untuk perang, bahkan untuk segala jenis. Ia adalah satu buku wajib untuk CEO di 500 Fortune Company dan buku yang wajib juga di sekolah tentera di barat di Amerika. Jadi siapa-siapa yang dalam masyarakat ini yang ada persaingan, inilah wajib ilmu yang boleh kita pelajari. Dengan itu anda boleh cek beg kuning KW. Okey, dan jumpa lagi, bye.